Dia sebenarnya masuk gana ni. Masuk senang je. Jadi kita masuk dah jadi Tom Yum. Makanan kalau sedap, kat mana pun saya datang. Saya pernah je pergi bulan, balik hari, beli martabak serigala. Tengok. Ikan tu baru tadi dia sembelih. Ni antara lauk rare yang ada kat sini. Last saya jumpa umbut kelapa ni tahun 1918. Malam tadi, malam kelima saya mengigau. Bini saya kata, tiap-tiap malam saya sebut pasal Den 94, Den 94. Dia pun pelik kenapa. Saya memang tak tahulah. Kari kepala ikan dia memang tak tahu lah. Kita dah buat banyak kedai dah. Anwar kari kepala ikan, ZK lah, Glimeri lah mana. Tapi bila come to kari kepala ikan, saya memang tak boleh lupa kat sini. Pagi tadi dekat KL, tengah hari kami dah sampai sini. Kuala Terengganu. So sini masakan kampung. Macam makcik-makcik, mak-mak masak kan. Dia fresh. Boleh nampak. Ini antara lauk rare yang ada kat sini. Last saya jumpa umbut kelapa ni tahun 1918. Ni acar timun yang dia cair. Ni labu masak pedas. Bila kali terakhir anda jumpa labu? Tak ada kan? Orang datang sini, dia sebenarnya beli kepala ikan. So dia punya king dia adalah kepala ikan. Tengok. Ikan tu baru tadi dia sembelih. 3 hari dah ngiga. Oh ngiga nak mari ikan masak asam. Dia sebenarnya masuk gana ni. Masuk senang je. Ada ni rahsia ni. Kita masuk dah jadi Tom Yum. Pokok kelapa. Lepas tu habis apa pokok kelapa sini. Terima kasih. Kita kembali segi petang. Zaki Anas bersama Karam Siwali. So sebelum kena serbu, kita tapau siap-siap dulu. Kita pilih kepala ikan yang AMG punya. Jadi yang gear up-nya kita tinggalkan untuk orang lain. So kejap lagi ramai orang. So kita tapau siap-siap lah. So itu dia. Saya berharap stok ini boleh tahan sampai raya tahun depan. Saya dah tak sanggup lah nak drive 500 km semata-mata kerana laut ni. Okey, jemput datang Den 94. Sekarang ni dia dah maju sikit. Bos dia dah letak signboard. Jadi itu hari orang komplain tak jumpa kan. Confirm dah ada signboard lah kat sini. So untuk bulan puasa, operation dia daripada pukul 2 petang sampai pukul 6. Tapi datang awal lah, takut laut habis. Dia cuti hari Jumaat. Lepas raya dia cuti seminggu. Kalau hari biasa raya tu, kalau hari biasa dia buka pukul 11 sampai pukul 4. Sama juga, kena datang awal. Let's go, ciao. Okay. Mak, kita nak balik Kuala Lumpur dah ni. Kita doakan Mak sihat. Sebab kalau tak ada sihat, siapa nak masuk ikan asam kita? Mak kena sihat. Mak kena jogging hari-hari. Assalamualaikum.